Pada tahun ini, seperti mana yang saya maklum tadi, kita mempunyai peserta lebih kurang dalam 200 lebih orang dan saya dipahamkan lebih daripada 7 negara juga terlibat sama. Dan sudah semestinya dengan platform ini dia dapat mengukuhkan kedudukan negara kita Malaysia sebagai satu hub kooperasi di dalam ASEAN ini, di mana kalau kita lihat ICMA juga telah melangkah lebih jauh dengan penubuhan Universiti Koperasi dan Keusahawanan Malaysia yang tidak pernah dilaksanakan di mana-mana negara. Dan ini secara tidak langsung telah memberi satu langkah ke depan bagi ICMA untuk mempelopori industri ataupun sektor koperasi. Dan ini memberi mesej yang jelas bahawa kita dapat meletakkan nama Malaysia sebagai satu hub koperasi di ASEAN dengan kejayaan koperasi-koperasi belia kita yang baru. Sudah semestinya ini boleh menjadi satu testimoni kepada masyarakat di ASEAN ini bahawa kita dapat mencapai kejayaan. Dan untuk makluman semua, kita juga mempunyai banyak koperasi-koperasi yang telah berjaya dan menguruskan berbilion ringgit. Sebagai contoh, Bank Kerjasama Rakyat, Co-op Bank dan sebagainya. Banyak yang telah kita laksanakan dan banyak kejayaan yang telah dicipta di negara kita yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat di ASEAN ini.